Kita sekarang ni berkemas sama kamu semua. Kita nak pergi ke houseboat dulu lah. Okay, kita berpindah ke houseboat dan start kita punya ekspedisi mencari serigala sungai di Banglang ni, kamu. Mantap. Morning. So semua tengah tunggu Pak Wi. Orang bangun pukul 6 mancing. Ini pukul 9 dah tidur. Okay. So kita tunggu Pak Wi. Kita breakfast dulu. Kita makan dulu lah sampai dulu. Berdua dengan Gary begini. Tengok dia punya kopi. Wah, cepat. Morning. Breakfast. In the morning. Order kopi ya, kopi. Oh, dah Kopi. naik apa? Rai kosong. Ais kosong Kosong je. lah. So okey semua, tidur semua okey. Tu cantik. Sejuk ah. Duduk sampai aku tutup aircon. Oh yo, jarang-jarang. Untuk mancing kita tidur tu dia. Tak bangun lah. Ni pun dah bangun dah. Aku awal-awal dah bangun dah tu. Oh, ya ke? Jom makan dulu breakfast. Makan. Oh, siap ambil gambar lagi tadi. Jadi kita nak check out Gambar apa? Gambar view. Oh, ada kabut semua tadi kan. Kamu dah ambil ni gambar? Dah. Aku tidur tak bangun dah. Tahu. Rasa sangat. Ni sample dia ada satu macam highlight ni. Jimat. Jual apa tak kat sini? Jual apa tak? Apa halan dia ambil berapa ni? Oh, dia ada ikan, ada sayur, barang basah. Tengok sampel sini, barang basah jual macam ni. Kalau ikan ni dapat kat Banglang boleh masuk berita. Macam-macam ada. Kalau dapat ikan ni kat Banglang boleh masuk berita tu. Apa ada dalam ni? Ui. Ikan besar. Oi, ayam ikan besar semua ada. Ikan besar. Memang kedai bergerak ah. Betul? Oh. Macam ni owner dia ke. Oi. Jadi memudahkan orang. Betul. Jadi kalau misalnya dapat idea buat satu kereta macam ni, niaga kat Malaysia. Kita sekarang ni berkemas sama kamu semua. Kita nak pergi ke houseboat dulu lah. Okay, kita berpindah ke houseboat dan start kita punya ekspedisi mencari serigala sungai di Banglang ni, kamu. Mantap. Okay, so sekarang kita dah kemas balik barang. Okay, kemas balik lah. Jom, kita nak bergerak ke houseboat dah sekarang. Sebab dia orang dah tengah menunggu tak sabar nak mancing lah. Tak tahu juga. Set Metanium apa ni? Metanium 101 SG dengan tim Seahawk Zion Tap R. Tiba-tiba pula review barang macam tu. Jomlah kita. Jom balik. Pergi kena maki ni. Babi lambat tak sabar ni. Gewang boleh bergerak sendiri lah. Gewang nak bergerak sendiri dalam kotak ni. Dia nak laju tak boleh pasal jalan dia macam tak ada hardcore lah. Dia macam off-road sikit Dia tak berturap. Kawan tu bawa railway fire. Jalan tak berturap. Laju sikit memang cabut bumper. Mana dia orang? Pak Wi tak tahulah. Ya masuk sini. Ya betul, aku ingat sini. Ya. Confident Confident. Okey, saya kalau tengok muka dia macam tu saya confident Ni lah. tempat parking ni apa. Mana? Ingat dah kita parking bawah ni tu. Itu. Mana ingat dia dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun. Lepas tu kita bagi yang tu. Tak ingat? Ingat dah. Ingat balik dah. Kita turun kat ni mak. Sama depan. Mai. Depan. Ingat. Di mana kawan? Suruh kau. Masa tu bahas buat parking kat atas ni. Tempat kereta ni. Sini kau sebab begini. Ha. Oh, sekarang dah boleh turun naik kereta dah. Hello. Bukan Berenang. bukan tempat yang itu dulu ke? Tempat itu tapi tu sampai belakang ni, bawah lah sekali. Ujung lagi. Oh ya. Air turun banyak ni. Itu lah pasal. Masuk ujung sampai ujung jalan tu. Okey. Kalau ambil air. Semua air. Sekarang dah kita boleh jalan. naik kereta dah. Mana air tu masuk suruh kau.
Seri Banglang. Ya. Jom naik tak kereta atas. Tahu. Boleh. Saya game. Di sini air naik kan? Tunggu bangan dulu. Okey, tunggu bang. Okey. Tu sampai lah. Yang ni kita punya. Yuk Pak Wi. Saya tak tahu. Yuk kena maki. Saya ikut je. Yuk kena maki. Jom. Yuk kena maki. Tak kena. Bukan ada lagi. Naik kawan. Yen ni buat apa? Kereta yang kita ready. Ian buat Alphard. Alphard dia tu. Gila buat Alphard atas dia benda. Dah ada Alphard. Kalau kena yang selisih, cantik. Alphard pakai mana nak pergi dulu ni? Apa tahu tu tanya dia orang. Nak turun susah kalau tak kita orang parking ni atas belah kanan yang bunyi gigi. Betul juga dia kereta barang mahal banyak. Bayar tapi buat tu. Tengok dia jam Nak turun dia jauh. Tengok dia macam aku tak tahu. Alamak. Nak tolong Mak Wi. Mas, kau pergi naik ni. Mana aku ikut. Kita bawa muka-muka ni semua masuk video ya. Nasib baik masih ada senyum lagi. Masih ada senyum lagi walaupun dah lambat sikit. Masih ada senyum ni geng-geng dia semua. Ni geng tekong semua. Mantap Pak Abu. Bukan Pak Abu, seorang ni Pak Ali. Ni geng tekong. Ni yang tukang masak. Apa resepi kita? Menu kita. Lepas ni. Singgir daging. Ya. Lagi? Goreng udah. Goreng telur. Baru dengar nama dah terliur kamu. Okey. Mantap. Ini 10 kilo tak lari ni. Confirm. 10 kilo tak lari ni. Tengok FG bapak ni buat ni. Dengan main. Okey. Kenai. Mari dah kena. Halo bah. Okey. Cantik. Sihat weh. Gambar gitar banyak. Barang Giri dengan Jin pun banyak. Allah tak tu. Giri nak duduk setahun ke bawa barang macam ni? Bukan aku Aku punya 2 bag je. Tak, ingatkan kita orang je banyak. Dia orang lagi banyak weh. Kita ni barang banyak ni semua keperluan. Untuk ayat itu ialah keperluan asas. Tapi iyalah sebab dia sedia semua makanan. Itu keperluan Ada banyak. Sekejap, korang nak pergi hantar kereta sekejap. Kereta kita dah parking sini. Kita naik ni pergi houseboat balik. Kita jadi pendatang sat. Bayar. Mana mari? Vietnam. Vietnam. Saya Manggalam mali. Lama ni. Atuk mangga. Apa pasal aku duduk ni tak sejuk, aku berdiri. Food Thai day. Bye. คนไทยพูดไทยไม่พูดมาเลย พูดไทยไม่เก่ง Okay, jadi kau boleh nampak, kita kena parking kereta kat atas dan turun pakai truk ni pasal air tengah surut sekarang ni. Kalau kita pakai kereta bawah, tiba-tiba kalau air naik, memang air kita turun dan bawah tu. Kita tak ada tu terjun tarik dulu bah sebelum naik. Laju woi. Buat laju tengok tadi dia tengah macam Kaca noi. Apa? Noi. Sanca noi. jadi pendatang ni tengok buat lari ni pegang. Kalau immigration tengok kena tangkap kita. Ambil lah kita. Tapi kita masuk off-road, kawan duduk belakang kita tak rasa. Kita hantam. Saya dah rasa duduk belakang Pak Wiwak. Pak Wiwak rasa. Tunggu baby. Kenapa? Minta nyawa. Jom. Lompat. Tunggu. Lompat pun tak arah lompat tu. Thank you. Bye. Lauteng. Jalan. Jom jalan macam mana? Dan. Bye. Dan.
Penai. Tak faham? Penai tu. Pergi mana? Paitok Plus. Paitok Plus. Betul? Kamu cakap aku ada sifu tentang pandai cakap. Gila bang. Banyak. Ni. Aku rasa ke bawah. Dia kutip tong ais dalam kereta dah. Kalau kita angkat naik, pegang dia lompat naik. Kita lagi. Kau nak cakap, kau nak putar. Kalau cakap aku tolong. Kalau tak cakap aku tak tolong lah. Kita kena cari satu. Atas lah. Bang kita kat mana? Email semua atas lah. Ni, boleh. Tengok orang. Sekarang ni macam mana? Aku tak tahu macam mana. Sebab korang lah 5. Tahu, satu bot tu naik 3. Boleh ada bot naik 3 kan? Mana? Bot kena bot laju lah. Kalau bot kita, I dah fikir. Bot kita, you tahu lah dah overweight satu. Tukar pindah-pindah lah, pindah-pindah. Overweight. Kita bincang siapa mancing sehari 1 jam kita dua. Tak apa. Bukan dia overweight, barang makan dia overweight. Naik atas pula. Tengok atas ni. Oh, geng-geng buat apa. Oh, 3 geng atas. Tengah ikat lagi. Okay. Ni dekat deck bawah. Saya dapat duduk juga. Wah. Tengok view Tasik Banglang. Ada slide lagi tu ada sebut. Aku tengah main bawah. Saya nampak ada satu benda menarik. Ada slide kat situ. Ada. Kau mikir tu kau dah. Pak Wi. Jangan nak Pak Wi. Pak Wi suruh dia buat. Tangga pun cool. Belakang. Ni buat-buat yang kita akan keluar mancing lagi ya. Semua pakai ekor biawak lah. Kenapa pakai? Panas. Mana? Ni dah mana jam lah. Ada yang apa-apa. Dia gunung sendiri. Gunung dia beli je. Okey dia beli. 3,000 ekar gunung. Ada 2 lepas. Tak tahu. Okay, jadi ni raport kita untuk lepak dekat tingkat atas. Sebab lepak yang lepak ada, yang saya tak mancing ada. Yang ada satu lagi usia. Makan koci ada. Dah dah. Saya duduk bawah sikit. Buka sekali tu macam nak Tu, dia buka. Paling santai. Santai, makan Kan baring. Ni nak habis dah ni. Penyantong lah habis. Ringan. Ya. Pak Wi tengah setup semua. Ya, setup mancing dia. Pasal nanti kita sampai, kita akan terus mancing dah. Review John Mini Han pun lah. Han review tak ada. Sama dia okey. Dah, sama je. Ada satu lagi cantik. Nah, Fat. Balance kau tengok ah. Cui ah. Wih. Balance. Padu lah. Balance ringan. Yang ni tak ada stick. Tapi ini warna merah cantik. Oh. Macam sama je. Tak sama. Jadi kat air mana? Body sama tapi yang ni ada DC, yang ni tak ada DC. Mana lagi shock? Kalau ada dia nak senang paling ada DC lah. Tapi ni tak ada leader. Yang ni Sorry. Oi. cepat papi tengok ni. Buat nampak dengan kayu. Lepas tu terpotong tali cabut sendiri bot. Potong rambut sendiri tinggi. Jom tengok ke belakang. Kita tak usah. Oh, tertinggal satu bot. Dah selamat dah. Dah selamat dah. Bot tertinggi kan? Bot tinggi. Oh, Saya sila kat stiker pula. Seahawk Tanto. Kita dah sampai spot kita, tengah pasang anchor. Muka. Kamu tengok dia anchor pakai kuku apa? Oh. Iya.
Ya. Ya. Walaupun sini dia tak ada alur, tak ada apa-apa semua kan. Tapi kena anchor dulu. Kena anchor kau. Kalau tak anchor nanti kita lepas ke Kuala Selangor. Oi, mau jauh. Dia pilih siap dah lagi kiri pilih ke belakang pula. Betul, jom. Kurang Patut lagi aku selalu hilang. Kurang ni. Hang punya tu orang cakap itu tak ada apa? Apa ni? Macam ni ayam dia kena tutup dulu. Bukan aku tengok aku tak cap kena kata. Kiri tengok. banyak sangat. Apa? Boniga tu semua kiri ni. Daripada atas bau. Sedap. Betul apa ni? Masak udang tumis. Ulam-ulam. Sup daging pun ada dalam. Udang untuk makan. Sup apa tu kak? Singe tulen. Ha? Singe tulen. Oh, singgah tulang. Singgang tulang. Beria weh. Bau dah sampai atas. Sampai turun lah. Tadi dah Orang dekat kata atas. Seri Banglang ni yang paling mahal pun. Dia bukan pasal mancing, pasal makan tu. Lawan kan? Dia lawan cari makan. Datang Seri Banglang ni bukan untuk mancing, bukan untuk makan je. Amak. Ni apa? Sedap. Singgah tulang. Singgah tulen. Singgah tulen. Singgah udang. Tumis udang. Tumis udang. Baik, Kim Kau. King kau. Ciak. Cak king kau. Cak tu Hokkien. Cak. Bukan Thailand eh? Thailand tu Thailand apa? kikau. Kingkau. Ah, king kau. Thailand Cak tu apa? Hokkien. King kau. Kingkau. Makan memang. Makan lo. Wajib. Kau cakap datang sini, memang makan je. Sedap sampai tak boleh nak cakap. Oh. Itulah. Sampai dia tak boleh. Okey. Kita nak pergi mancing. Jom. Dekat mana? Okay, hari ni kita pakai satu kasut baru daripada 361 degree. Kita tengok kasut ni sempoi Dia profil dia nipis, lepas tu orang tengok bawah dia ada keluar air. Jadi sesuai sangat untuk main macam water. Sekejap. Bapak dah silap lah. Water sport macam ni lah. Apa yang silap tu? Ni kat sini. Tak, silap. Tak, jalan. Sorry. Tersilap versi. Dia budak apa ni? Okay, sekarang ni kita duduk pun hijau ni, pun yang panjang ni. Okay, sebab kita naik 3 orang. Nanti kita nak lancar. Mantap. Okay. So, aku akan naik boat ni. Naik dengan Yin kat sini. Jom mengah. Naik dengan you. Tu buka kursi duduk belakang. Duduk belakang ah? Oh, bukan duduk depan. Bukan duduk depan. Ikut Duduk belakang lagi selamat ah. Dah jalan, masa jalan duduk belakang tu. Sakit belakang mau pergi depan tu. Okey. Boleh. Okay, so tu buat Pak Ui dengan Mak Ui dengan Gary. Diorang naik bertiga ke sana. Sini. Gimana? Cari-cari pula dia. Dah start gerak.